Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Secambak kasih, seharum kasturi buat saudara peneraju acara, barisan panel hakim yang cendekia, penjaga masa yang setia seterusnya, para belia dan beliawanis, sidang hadirin kesemuanya. Belia berinovasi, tunjang Malaysia Madani. Demikianlah ringkisan wacana saya pada pagi yang mulia ini. Hadirin, tak kenal maka tak cinta. Jadi mulailah kiranya saya memperkenalkan hala tuju pidato ini agar kita semua jatuh cinta padanya. Secara konseptualnya, belia berinovasi tunjang Malaysia Madani dapat saya simpulkan sebagai golongan masyarakat yang berusia lingkungan 15 hingga 30 tahun yang mempraktikkan cara atau pendekatan baharu dalam melakukan sesuatu serta kemampuan mencipta demi menjadikan Malaysia yang lebih gemilang dari segi ekonomi, pendidikan dan alam sekitar. Sidang Dewan Belia Berwawasan mengorak langkah bicara perdana. Saya bentangkan idea inovasi belia berkembang, ekonomi komuniti mampan. Belia yang berinovasi dapat menjana pertumbuhan ekonomi komuniti kerana kebiasaannya penggerak ekonomi ini adalah golongan belia sendiri kerana mereka sedar akan keperluan dan kehendak masyarakat. Sebagai contoh, Pangeran Pak Sia Salutan, seorang belia di Long Pak Sia Sabah, telah menghasilkan mesin penyembur tanah elektronik untuk memudahkan kaedah pertanian dan meninggalkan kebiasaan penggunaan bahan kimia di sawah. Kini, mereka telah berjaya menghasilkan tanaman padi organik komersial pertama negara. Seterusnya, meningkatkan ekonomi para pesawah di sana. Nah, terbuktilah bahawa melalui inovasi belia yang berkesan, kesejahteraan ekonomi komuniti terus mampan. Belia-belia wanis generasi madani. Beralih ke buah bicara saya yang kedua, inovasi belia dipacu, pendidikan dimercu. Inovasi dalam pendidikan merujuk kepada penggunaan pendekatan kreatif dan inklusif untuk menangani isu pembelajaran, akses dan pembangunan kemahiran. Lantaran itu, kita bersyukur kepada Yang Esa dan berterima kasih kepada golongan belia kerana telah membugar pelbagai idea dan meningkatkan kualiti pendidikan negara. Sebagai misalan, Pusat Tuition MC Plus yang diasaskan oleh seorang belia iaitu Sir Shalin membolehkan pelajar di seluruh negara untuk terus belajar melalui media sosial. Maka, sudah terang lagi bersuluh, inovasi belia secara bersepadu dapat memastikan masyarakat tanpa diskriminasi terus menikmati kesejahteraan dalam pendidikan. Hadirin pemegang amanat bangsa, anda masih bersama-sama saya? Bagus, kerana cetusan minda saya yang terakhir, inovasi belia di Pateri, alam sekitar lestari, amat signifikan dengan kita. Dalam nilai teras Malaysia Madani yang kedua, kesejahteraan, menekankan antara lain keperluan ialah memelihara kelestarian alam sekitar. Kita sebenarnya amat berpuas kerana golongan belia di negara kita sentiasa memikirkan cara untuk melestarikan alam sekitar. Sebagai contoh, golongan belia di Midi Sarawak telah melaksanakan projek eco-brick recycling yang inovatif. Mereka mengumpul botol dan plastik serta mengisinya dengan sisa plastik lembut untuk dijadikan bahan binaan seperti bangku dan dinding taman. Melalui inovasi belia yang dilakukan ini, alam sekitar kita boleh bernafas lega. Hadirin, teras ketiga Malaysia Madani Daya Cipta memperlihatkan penekanan yang bersungguh-sungguh daripada kerajaan pimpinan yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim seperti belatuk di ranti buluh, siang mengangguk, malam tak jemu untuk mereformasikan negara ke arah yang lebih baik. Oleh itu, selaku belia yang berwawasan, ayolah kita menyahut seruan ini melalui inovasi yang inklusif dan berterusan. Ingatlah, belia berinovasi, tunjang Malaysia Madani.
Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.